Masya Allah, beh. Ni bukan manusia ni. Dari Kuala Lumpur, Abe ke negeri Kelantan atas urusan lain. Tapi Abe telah dihidangkan dengan satu kisah yang sangat menyayat hati. Selesai mesyuarat dengan beberapa agensi kerajaan negeri Kelantan, Abe bergegas ke tempat kejadian. Untuk pengetahuan, penduduk kampung telah bersepakat dan mewakilkan seseorang untuk menghubungi Abe melalui teks di Messenger Abe. Penduduk kampung tidak mampu untuk membantu sebab dihalang oleh Sipolan bin Sipolan. Masa Abe sampai, rumah ini berkunci di bahagian luar dan keluar seorang wanita dewasa yang mengakui sebagai cucunya dan membuka kunci rumah ini. Pintu luar rumah turut dikunci dan bahagian dapur yang menempatkan warga emas ini turut dikunci. Alasannya ia dikunci supaya datuknya tidak lagi keluar merayau-rayau. Katanya datuknya sudah pun nyanyuk. Adakah alasan ini mampu untuk Abe dan kalian semua terima? Abe adalah manusia normal dan kalian juga manusia normal. Abe tak mampu untuk terima alasan seperti ini. Setelah Abe jalankan siasatan, Pak Mail adalah seorang bapa yang baik dan menjaga anak dan cucunya dengan sangat baik. Ini adalah maklumat yang berterima daripada pemberi maklumat yang berada sekitar kampung ini. Walaupun Pak Mail dah agak nyanyuk dan suka keluar malam, Pak Mail tidak sepatutnya diperlakukan seperti binatang. Hatta binatang pun tidak akan kita perlakukan seperti ini. Pak Wen tak tahu Pak Wen tidur atas dapur ni. Pak Wen tidur atas pasir ni, Pak Wen. Cucu awak kenatan ni orang. Anak cucu tak lagi ke? Apa? Tak ada nasi makan ke? Makan. Dah apa, Pak Wen? Masya Allah, beh. Ni bukan manusia ni. Awak banyak tahu dah tak apa. Banyak tahu tak nampak. Anak duk mana? Aduh. Ada seorang tu ya? Pak Wen ni orang ni. Bapak dia ni orang ni. Boleh. Bukan binatang. Binatang pun orang tak buat macam ni. Tak apa. Oh, duk atas pasir. Ada pasti. Tak ada pasir apa Pak Wen. Pasir ke dia? Dia tak mata, tak Pak Wen tak nampak mata Nampak mata. Kalau curuk. Lama dah tak. Kalau curuk. Lama dah tak nampak. Beh, tu kacau kena kaki-kaki. Alah. Kena mandi ni. Ada air? Tak boleh naik ambil lagi ni. Ambil tak ambil ni. Mandi lah. Jadi pun tu. Mandi tukar kain dia ke apa. Boleh rasa kau duduk di pasir ni? Boleh. Boleh dah. Pak Wen duduk atas pasir. Bukan duduk atas lembek ni. Bukan atas lembek ni, Pak Wen. Dan Pak Wen rasa ni bukan bata ni, Pak Wen. Ni dia ni. Ni dinding ni, Pak Wen. Dinding. Bukan bata. Bukan lembek ni. Bukan katil. Kita kata berbata. Super bata. Boleh cucu dia jawab. Kalau tak kunci dia lari. Tak lagi. Cucu dia sangat tena buka pintu. Gila. Berat ni. Tuhan jar dalam akhirat esok ni berat. Ingat, orang Islam kau kata apa? Jangan adik cucu ni, tuk ni. Habis nak tanya sikit boleh? Siapa boleh jawab soalan ni? Rumah ni lagu mana tu orang tua tu? Kita pun tengok gitu lah. Dia kan tutup gitu. Kita pun tengok gitu je lah. Tok Ngulu sini nama apa Tok Ngulu sini? Tok Ngulu tahu ke tak? Tak cara mana? Memandangkan Pak Mail dalam keadaan lemah untuk berjalan, tim Abe si Alih terpaksa dokong Pak Mail walaupun Pak Mail dalam keadaan yang sangat busuk. Pakai je dia? Ada pakai. Tak pakai je dia atas rumah. Tak ada. Ada. Rasa jalan. Oh, baru rasa jalan. Berasa repeat. Baru rasa. Sabun, ambil sabun lah kereta. Kaki dia sabun cuci. Sabun cuci kaki. Tidak boleh ke mandi lagu ni? Benda boleh buat. Kita lak dulu. Telak cuci dulu. Tak makan nasi lagi? Tak apalah kita ajak nasi. Pita apa? Baju.
Oh, so kai pelekat lu, kai pelekat lu. Buat lah ni kan. Ha, buat tu. Ha, ada lepas tu. Lupa merah aku tu. Tak apa, tak selipang merah lah, kita pakai hak baru. Bang. Oh, ayo weh bangun. Ayo weh bangun caca. Boleh? Boleh caca tak? Boleh caca. Kau tu. Oh, segar dah lah mandinya. Oh, molek-molek jatuh nama kan. Dah tak mandi berapa lama dah. Mandi. Mandi kok mana? Kalau mandi tidak jadi pot hat ni. Buluk. Oh lah. Tidak ada polok lah. Oh, apa lah yang buat kayu lagu ni. Allah. Kita orang tak ada anak. Oh, tak ada anak kok mana? Tak ada anak. Pempos tak pakai? Oh, pakai pempos dalam? Pakai dalam ambulans. Tak panas ke tu? Ada. Mai. Ah, nanti ayah main datang ni dah. Ayo duduk je, ayah duduk. Ayo duduk. Ha, mai. Ha, ayah duduk gitu. Ha, tidur je. Ha, tidur. Tidur dah. Kita pakai pempos dalam ambulans dah. Ha, ayah tidur. Pepos aduk. Ada. Ambo ada banyak pempos. Okey, beres. Bala polis lu. Bala polis. Nak buat report lu. Terima kasih buat tim ambulans Pasir Mas dan sekalung tahniah buat penduduk kampung yang bersepakat menyalurkan maklumat ayah Mae pada Abel. Semoga kes begini tidak lagi Abel temui di negeri Serambi Mekah. Jadikan kisah ini sebagai satu teladan dan iktibar buat kita semua.